Setiap cabang simpanan ada risikonya yang tersendiri, termasuklah simpanan emas. Dan antara risiko simpanan emas ialah yang pertama, salah pilih jenama emas, yang mana tuan-puan beli dengan harga emas yang tinggi per gram dengan spread value yang tinggi berserta banyak cas yang tersembunyi. Yang kedua, bila tuan-puan menganggap emas perhiasan adalah emas untuk simpanan dan pelaburan. Emas perhiasan nilainya pada rupa tanpa mengira harga emas dan kos upah. Tetapi emas untuk simpanan dan pelaburan, emas yang sesuai adalah emas yang maksimum ketulinannya iaitu emas 999 dengan kos upah yang rendah. Yang ketiga adalah risiko hilang, terlupa letak di mana emas ataupun emas tuan-puan dicuri. Walaupun ada beberapa risiko dalam simpanan emas, tetapi risiko ini boleh ditangani dengan betul jika tuan-puan mempunyai ilmu. Fahami dahulu 5 kriteria membeli emas di pelaburan di buku wang emas tulisan Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee supaya tuan-puan dapat maksimumkan keuntungan simpanan emas. Bagi yang risaukan emas kena curi, tuan-puan ada pilihan untuk menyewa safe deposit box atau simpan sahaja dalam Economascape secara percuma. Melalui Economascape Public Gold, tuan-puan boleh jual ataupun pajak melalui online dan boleh sahaja arahkan emas tersebut untuk dihantar ke alamat tuan-puan pada bila-bila masa secara pos berinsurans. Kaedah belian dan jualan emas bersama Public Gold adalah sangat mudah dan telus. Jadi untuk bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Economas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.